Bolehkah rambut tumbuh semula dan tinggi bertambah pada usia 49 tahun? Inilah kisah benar Muhammad Kasim. Assalamualaikum, saya Muhammad Kasim dari Pakistan. Selalunya anda tengok video saya tentang mimpi-mimpi ilahi. Tapi kali ini saya nak kongsi satu perkara yang sangat unik dalam hidup saya. Saya nak cerita tentang perubahan semula jadi yang berlaku pada badan saya. Terutama tentang rambut yang tumbuh semula dan ketinggian saya yang makin bertambah. Ini kisah peribadi saya sendiri. Dulu saya tak pernah terfikir perkara macam ni boleh jadi. Tapi jauh dalam hati saya memang selalu ada harapan. Sejak dulu lagi hidup saya sangat rapat dengan mimpi-mimpi yang Allah tunjukkan. Hubungan tu sangat kuat dan mimpi-mimpi ni amat bermakna bagi saya. Sekarang saya dah berusia 49 tahun. Masa kecil, rambut saya lebat dan penuh di kepala. Tapi bila meningkat remaja, rambut mula gugur di bahagian tengah kepala. Macam ramai lelaki lain, saya pun alami masalah botak. Kalau tengok video lama saya, memang boleh nampak dengan jelas. Kemudian datang satu titik perubahan. Dalam beberapa mimpi, saya ditunjukkan bahawa rambut saya akan tumbuh semula secara semula jadi dan ketinggian saya akan bertambah. Bertahun-tahun saya tunggu janji Allah tu. Dari masa ke masa, saya ambil gambar kepala saya sendiri, menunggu dengan sabar rahmat Allah dan masa yang dijanjikan. Secara saintifik, tiada rawatan yang betul-betul terbukti boleh tumbuhkan rambut semula secara semula jadi pada umur 49 tahun. Tapi saya tetap yakin sebab banyak janji Allah dalam mimpi saya sebelum ni dah pun jadi kenyataan. Allah berkuasa atas segala-galanya, tiada yang mustahil baginya. Akhirnya masa yang saya tunggu pun tiba. Pada usia 49 tahun, rambut baru mula tumbuh semula di kepala saya. Kalau tengok dari jauh mungkin nampak macam biasa, tapi bila tengok dekat memang jelas rambut baru tumbuh di seluruh kepala. Bukan setakat rambut, ketinggian saya pun bertambah. Sedangkan dari segi sains, bila tulang dah matang, orang kata dah tak boleh tinggi lagi. Tapi dalam masa setahun ni, tinggi saya naik sekitar 2 hingga 3 cm. Saiz kaki pun bertambah sampai kena tukar kasut 2 kali dalam setahun. Bagi setengah orang, mungkin benda ni nampak biasa saja. Tapi bagi saya, ini tanda jelas pertolongan Allah. Ini bukti janjinya sedang ditunaikan. Dan sekarang saya yakin masa yang dijanjikan semakin hampir. Janji-janji lain dalam mimpi ilahi saya juga akan jadi kenyataan. InsyaAllah.